Ini design untuk seat bahagian depan dia. Datang dengan seat design semi bucket half leather dengan alcantara di bahagian tengah, leather di bahagian tepi dan cover seat belt Sparco yang owner Jepun tambah. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multifunction steering yang balut leather, pedal shift, auto cruise, logo GR di steering, dengan design meter digital yang terbaru dan mileage 15,500. Untuk infotainment dia datang dengan bahasa Jepun. Tapi kalau kau nak tukar kepada Android player pun boleh. Dan bila masuk reverse, kereta ni dah ada reverse camera. Control untuk aircon, auto transmission, mood selector, seat heater, 2 cup holder. Dan untuk seat kereta ni ialah 2+2. Dengan seat bahagian belakang dia ada ISOFIX. Untuk berminat nak kereta ni, boleh Roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.